Bang, tolonglah bang, percayalah cakap saya bang. Benda ni bukan main-main, benda ni serius. Saya tak tipu abang. Ini adalah sebuah kisah yang dipenuhi dengan perkara-perkara yang mengerikan. Jadi jika anda tidak mampu untuk mendengar perkara-perkara yang mengerikan yang ada di penghujung video nanti, anda digalakkan untuk skip bahagian tersebut guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar-pendengar kisah jenayah, seram dan juga misteri. Jika anda minat dengan konten-konten yang berkaitan dengan storytelling dalam format yang panjang, sila tekan butang subscribe di bawah. Dan jika anda minat dengan konten yang bakal Khairul ceritakan sebentar lagi, sila tekan butang like sebagai tanda sedekah guys. Tanpa membuang masa anda semua, let's go. Sierra Madre Oriental adalah sebuah banjaran gunung yang bermula daripada sempadan selatan Texas sehingga ke pertengahan negara Mexico, dan ianya merupakan banjaran gunung yang kedua terpanjang di Mexico. Di bahagian bawah sebelah timur banjaran tersebut terdapat banyak gua-gua yang bertaburan, dan di bahagian bawah daripada gua-gua tersebut terdapat beberapa perkampungan yang sangat terpencil, dan perkampungan-perkampungan tersebut dihuni oleh petani-petani yang miskin dan juga buta huruf. Pada satu malam di bulan Mei 1963, seorang budak lelaki yang bernama Sebastian Guerrero berumur 14 tahun tinggal di salah sebuah perkampungan terpencil di situ. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan di kawasan pergunungan dengan niat ingin meneroka beberapa buah gua yang berada di kaki-kaki gunung. Ini merupakan satu aktiviti yang kerap dilakukan oleh Sebastian kebelakangan ini kerana terdapat banyak kabar angin yang mendakwa sebenarnya di dalam gua yang bakal diterokai oleh Sebastian itu terdapat harta karun yang tersembunyi, yang di mana ianya adalah hasil daripada pemerintahan kerajaan Mexico kuno yang terdahulu. So sekarang ni benda ni tidak jelas sama ada Sebastian betul-betul percaya pasal harta karun tu dan dia memang nak cari betul-betul di series untuk mencari harta karun tu, ataupun dia sebenarnya saja-saja je nak pergi jalan-jalan dekat kawasan berdekatan dengan gua tersebut. We don't know. Jadi tanpa berfikir panjang, Sebastian tetap keluar daripada rumah dan dia mula mendaki gunung menuju ke gua-gua tersebut. Pintu untuk masuk ke dalam gua-gua ni berada beberapa ratus kaki di atas lereng gunung, dan setiap satu pintu gua mempunyai saiz yang berbeza. Ada yang kecil, ada yang sederhana, dan ada juga gua yang mempunyai pintu yang besar. Jadi Sebastian pun mula berjalan mendaki gunung ke arah pintu masuk gua yang pertama, dan apa yang dia dapat lihat dekat situ adalah keadaan di bahagian luar gua agak gelap dan penglihatan Sebastian terbatas kerana dia tidak mempunyai lampu suluh untuk disuluh ke dalam gua pertama tersebut. Maka pendakian dia tidak terhenti dekat situ, yang di mana dia meneruskan semula pendakian dia untuk naik lebih atas untuk melihat gua yang seterusnya. Jadi dalam pada Sebastian sedang berjalan, lirikan mata di sebelah kanan dia terperasan seperti ada sesuatu yang bercahaya, dan apabila ditolehkan kepala dia ke kanan, dia melihat dengan sangat jelas terdapat cahaya yang keluar daripada salah satu pintu masuk gua di situ. Based on pengetahuan dan cerita-cerita daripada orang kampung dia, tak ada orang yang berani dan tak pernah ada orang yang masuk ke dalam gua sama ada siang ataupun malam. Jadi perasaan ingin tahu yang ada dalam diri Sebastian semakin membuak-buak untuk cuba menerokai apa yang ada di dalam gua tersebut, sehingga membuatkan ianya bercahaya dan menerangi di bahagian sekitar gua tu. Ditambah pula pada waktu tengah-tengah malam macam ini, Sebastian lagilah tak boleh tahan. Dia just lupakan je plan asal dia untuk menerokai gua-gua yang ada lebih atas daripada situ, dan dia berpusing ke arah kanan mula berjalan menuju ke gua yang bercahaya tersebut guys. Jadi perjalanan dia sekarang ni semakin lama semakin jauh daripada kampung tempat dia tinggal tau. Dan semasa dia sedang berjalan tu, apabila dia semakin menghampiri gua bercahaya, dia dapat dengar dengan sangat jelas bahawa terdapat suara seakan-akan suara manusia. Ada yang ketawa dan ada yang menjerit. Dia tak sure bunyi apakah itu, dia tak sure sama ada itu suara manusia. Dalam kepala otak dia sekarang ni, Mungkin ada orang tengah buat parti kot dekat dalam ni. Itu yang bising semacam je. dan setelah Sebastian semakin menghampiri gua tersebut, lebih kurang 100 meter daripada gua, baru dia tersedar apa yang dia dengar dari tadi memang betul-betul suara manusia, dan mereka memang menjerit, akan tetapi jeritan tersebut bukanlah jeritan kegembiraan. Jeritan tersebut seolah-olah seperti jeritan seseorang yang sedang ketakutan ataupun jeritan orang yang sedang disakiti. Dan apabila dia dah betul-betul berada beberapa puluhan meter sahaja daripada gua, dalam keadaan ketakutan yang semakin membuak-buak, dia sedar lagi
bahawa terdapat ramai orang yang berada di dalam gua selain daripada orang yang menjerit tadi, kerana jeritan tersebut diikuti sekali dengan nyanyian secara beramai-ramai ataupun laungan secara beramai-ramai, secara berkumpulan. So dalam pada Sebastian sedang ketakutan, perasaan ingin tahu turut menolak diri dia untuk pergi melihat apa yang berlaku dekat situ. Jadi dia berjalan sikit demi sikit, dengan perlahan dia berjalan, dan apabila dia berada lebih kurang 3 meter daripada pintu gua, kaki dia tersadung di salah satu batu kecil di situ dan membuatkan dia terjatuh. Apabila dia sedang terduduk akibat terjatuh tadi, dalam kepala dia sudah berfikir bahawa apa yang dia buat ni adalah tindakan yang tidak sepatutnya dia buat. Apa yang aku buat ni memang tindakan bodoh. Andai kata kalau ada orang nampak aku, habis aku. Tapi tak tahu kenapa Sebastian begitu berani. Dia bangun, dia kembali meneruskan perjalanan dia untuk merapati dengan pintu gua, dan setelah dia betul-betul berada di bahagian penjuru pintu gua dan melihat apa yang ada di dalam gua tersebut, dia terkaku. Dia terkaku akibat ketakutan yang melampau, dan dengan secara tiba-tiba naluri untuk menyelamatkan diri pop up dalam kepala otak dia. Dia pusingkan badan dia ke belakang, dia terus berlari selaju yang mungkin menuju ke bawah gunung, dan lirikan mata dia pada masa tu memang dapat melihat seolah-olah ada beberapa orang sedang mengejar dia di belakang, dan dia tetap teruskan larian dia selaju yang mungkin, seolah-olah hidup dia sekarang ni bergantung kepada kelajuan dia berlari. Dan actually larian dia bukanlah larian untuk balik semula ke rumah dia, akan tetapi dia berlari lebih kurang 16 km menuju ke balai polis yang paling terdekat, dan sesudah sampai dekat sana dia terus langgar pintu depan balai polis, dan keadaan badan dia yang dipenuhi dengan peluh membuatkan pegawai polis dekat situ tercengang. Weh dek, kenapa ni? Kau duduk dulu, kau relax dulu. Bila kau dah relax, kau cerita apa masalah kau. So Sebastian pun hanya berdiri dan cuba untuk menenangkan diri dia untuk seketika waktu, dan setelah menarik nafas panjang untuk beberapa ketika, akhirnya Sebastian cuba untuk menggambarkan apa yang dia lihat dekat gua tadi, dan dia tak tahu apa yang dia perlu katakan kepada pihak polis. Dia sendiri tak tahu nak menggambarkan macam mana untuk menerangkan kepada pihak polis tentang apa yang dia nampak tadi. And walau macam mana sekalipun, gambaran tersebut seolah-olah seperti vampire. Dan setelah dia menerangkan kepada polis berkenaan dengan vampire, pegawai-pegawai polis yang mendengar cerita daripada Sebastian terus berpandang sesama mereka, and mereka terus cakap, Okey, macam ni lah dek. Abang tak tahu apa yang berlaku dekat kau, tapi tak apa. Kalau ada apa-apa informasi berkenaan dengan gua tu, mesti akan sampai dekat kita orang. Kau jangan risau dia. So jom abang hantar kau balik ke rumah dulu. Sekarang ni guys, pihak polis seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sebastian, dan Sebastian memang dapat rasakan begitu sebab mereka tidak mengambil serius tentang apa yang dikatakan oleh Sebastian. Mereka tidak membuat sebarang tindakan, malah mereka menghantar Sebastian untuk pulang ke rumah semula, and Sebastian sekarang ni berasa sangat-sangat kecewa. Dan ketika mereka sedang dalam perjalanan untuk menghantar Sebastian ke rumah, Sebastian merayu sekali lagi kepada mereka, Bang, tolonglah bang, percayalah cakap saya bang. Benda ni bukan main-main, benda ni serius. Saya tak tipu abang. Ada sesuatu yang buruk berlaku dekat dalam gua tu. Mungkin ada orang yang tengah sakit, mungkin ada orang yang perlukan pertolongan. Abang kena pergi tengok dekat sana. Percayalah bang. And sekali lagi mereka tetap tidak mengendahkan apa yang dikatakan oleh Sebastian, dan mereka terus menghantar Sebastian balik ke rumah. Dan apabila tiba di rumah Sebastian masuk ke rumah, polis kembali semula ke balai polis. Jadi pada malam tu Sebastian tidur macam biasa, dan pada keesokan paginya setelah Sebastian bangun daripada tidur, dia secara tiba-tiba teringat akan perkara yang dia nampak pada malam semalamnya. Dia dah tak boleh lupa pasal benda tu. Jadi dia bangun, dia terus bersiap dan terus berlari ke balai polis yang sama, dan setibanya dekat situ dia terus merayu dekat pegawai-pegawai polis yang tengah bertugas pada pagi tu. Abang, tolonglah bang. Abang kena percaya cakap saya bang. Abang kena pergi sana. Abang kena tengok dekat sana. Ada sesuatu yang berlaku dekat sana. Tolonglah bang. Abang kena pergi juga. Tolonglah. And pada masa ni guys, salah seorang pegawai polis yang sedang bertugas yang bernama Luis Martinez, dia seolah-olah mempercayai dengan apa yang dikatakan oleh Sebastian, and dia cakap, Okey, kalau macam itu tak apa. Jom kau ikut abang. Jom kita pergi tengok dekat gua tu. So at this time, Luis dan Sebastian keluar daripada balai polis. Mereka masuk ke dalam kereta peronda dan mereka terus pergi ke gua yang dimaksudkan oleh Sebastian tu. So ketika hari sudah sampai ke lewat petang, pegawai-pegawai polis yang tidak mengendahkan tentang apa yang dikatakan oleh Sebastian semalamnya, mereka tersedar bahawasanya Luis dan Sebastian masih belum pulang ke balai polis. Dan dalam pada masa yang sama, Luis masih tidak memberikan sebarang info melalui dia punya radio, dan pegawai-pegawai tersebut terus cuba untuk memanggil Luis dengan menggunakan radio untuk mengetahui situasi Luis. Akan tetapi tiada maklum balas daripada Luis, dan mereka fikir kejap lagi mungkin Luis ni akan balik semula ke balai kot, and mungkin akan ada penjelasan daripada Luis kot, kenapa dia tak respon dekat dalam dia punya radio. And walau macam mana sekalipun mereka fikir berkenaan dengan kemungkinan yang berlaku kepada Luis, dan apabila senja
bila sudah menjelma, mereka masih tidak menerima sebarang respon daripada Louis dan Louis masih tidak pulang ke balai polis. Mereka cuba untuk panggil Louis dengan menggunakan radio beberapa kali tapi tetap tiada respon. Maka pegawai-pegawai tersebut terus pergi ke rumah Sebastian sebab mereka percaya yang Sebastian mesti dah pulang ke rumah and Sebastian mesti tahu ke mana Louis pergi. And setelah mereka berjumpa dengan keluarga Sebastian dan bertanyakan mengenai Sebastian, keluarga Sebastian bagi tahu kepada mereka yang Sebastian belum balik lagi lah. Kami pun tak tahu ke mana dia pergi. jadi apa yang berlaku dekat sini adalah Sebastian dan Louis kedua-duanya tidak mempunyai interaksi ataupun komunikasi dengan sesiapa pun sepanjang satu hari ini. Mereka tidak berjumpa dengan sesiapa pun melainkan ketika pagi tadi sahaja di balai polis. Maksudnya selepas mereka bertolak untuk pergi tengok apa yang ada di dalam gua, mereka terus tidak munculkan diri dan membuatkan para pegawai polis tersebut terus menukar perspektif mereka bahawa ini adalah satu emergency dan disebabkan mereka tidak mempunyai kaki tangan yang ramai. Jadi mereka menghubungi pihak tentera Mexico dan memberitahu bahawa Encik, kami perlukan bantuan encik. Seorang rakan kami dan seorang budak kampung di sekitar kawasan ni hilang dengan secara tiba-tiba tanpa khabar berita. maka pada waktu tengah malam, satu pasukan tentera dan satu pasukan polis mereka bergerak secara berkumpulan ke arah gua yang dimaksudkan oleh Sebastian. Dan apabila mereka tiba di sana dan mereka melihat di dalam gua, perkara itulah yang telah membuatkan satu dunia terkejut dengan situasi berkenaan. Okey guys, untuk memahami apa yang berlaku sekarang ni, kita perlu berpatah balik ke 6 bulan yang lepas, iaitu pada bulan Disember 1962. Pada bulan tersebut, dua orang adik-beradik yang bernama Santos Hernandez dan Cayetano Hernandez, cara mereka mencari duit ni adalah dengan cara mengembara ke sekitar Mexico dengan cara mencuri dan menipu orang ramai. Jadi pada bulan tu, mereka merancang mereka akan melakukan penipuan dan rompakan yang terbesar dan dalam pada masa yang sama yang terakhir untuk mereka lakukan, yang di mana rancangannya adalah mereka akan pergi ke satu pekan kecil ataupun perkampungan kecil yang dihuni oleh orang-orang miskin yang buta huruf dan mereka akan masuk ke sana dan mereka akan cuba meyakinkan penduduk kampung bahawa mereka berdua merupakan nabi kepada Tuhan Incan dan jika penduduk kampung melakukan segala apa yang mereka katakan mengikut segala arahan yang diberikan, mereka akan buat penduduk kampung tu jadi kaya raya. So guys, kampung yang mereka sasarkan untuk berbuat demikian adalah di sebuah perkampungan yang bernama La Yerba Buena yang terletak betul-betul di kaki banjaran Sierra Madre Oriental, yang di mana di bawah banjaran tu terdapat gua yang Louis dan Sebastian pergi untuk menyiasat, dan La Yerba Buena juga adalah kampung yang Santos dan Cayetano pergi untuk menipu orang-orang dekat situ. Perkampungan dekat situ mempunyai sebanyak 20 keluarga sahaja yang terdiri daripada orang-orang yang buta huruf dan sangat miskin, akan tetapi sangat baik guys. Nak dijadikan cerita, sebelum masuk tahun baru, Santos dan Cayetano terus pergi ke La Yerba Buena dan mereka melakukan satu persembahan yang sangat dramatik untuk menerangkan kepada penduduk kampung di situ yang mereka adalah nabi daripada Tuhan Incan, dan mereka berdua sangat berkarisma dan mereka adalah seperti seorang salesman, jurujual yang sangat bagus. Mereka jualkan semua pembohongan mereka dan penduduk kampung terus percaya bulat-bulat kepada mereka, dan mereka juga terus percaya bahawa mereka akan jadi kaya raya jika mereka mendengar apa yang Santos dan Cayetano suruh. Dan dengan sekelip mata, seluruh penduduk kampung di situ terus menjadi hamba abdi kepada Santos dan Cayetano. Mereka memberikan segala apa yang dipinta oleh mereka berdua, sehinggalah beberapa bulan kemudiannya beberapa orang penduduk kampung mula meragui Hernandez brother dan mereka mula terasa yang mereka ni seolah-olah ditindas oleh budak berdua tu guys. Jadi apabila perkara ini telah tersebar ke seluruh 70 orang penduduk kampung di La Yerba Buena, mereka mula berfikir, Hernandez brother mula terfikir yang mereka perlu lari dan tinggalkan je penduduk kampung tu macam gitu kerana mereka dah rompak seluruh kampung. Semua ternakan, semua tanaman, barang-barang mereka semuanya telah diambil oleh Hernandez brother. Akan tetapi mereka mengubah fikiran. Hernandez brother mengubah fikiran untuk menyelamatkan operasi yang mereka sedang lakukan sebab mereka fikir ada banyak lagi benda yang mereka boleh minta, ataupun dalam erti kata lain ada banyak lagi benda yang mereka boleh rompak daripada penduduk kampung dekat situ. Jadi mereka berdua pun meninggalkan sebentar kampung tu dan mereka terus pergi ke bandar yang terdekat, dan di situ mereka merekrut seorang wanita muda yang bernama Magdalena Solis yang merupakan seorang pelacur, dan mereka memberitahu kepada Magdalena, Okey Magdalena, sekarang ni kita tengah menipu dekat La Yerba Buena. Kita orang mengaku yang kita orang ni nabi kepada Tuhan Incan, tapi buat masa ni apa yang kita nampak, diorang ni macam dah mula tak percaya dekat kita orang lah. So kita orang dah fikir masa-masa kita orang nak ajak engkau join dengan kita orang sekali. So nanti kau akan jadi Tuhan, dan kita orang nak tunjuk dekat diorang lah penduduk kampung tu yang kita orang ni memang ada link dengan Tuhan Incan, iaitu engkau yang tengah berlakon sebagai Tuhan Incan, dan diorang akan percaya kita orang balik, dan proses ni boleh berjalan macam biasa, kita boleh rompak diorang. bila Magdalena dengar pasal benda ni, dia terus setuju, tapi dengan syarat bila dia buat Hernandez
Hernandez brother kena bayar dekat dia lah. So benda ni akan dilakukan secara berempat. Hernandez brother 2 orang sebagai Nabi, Magdalena sebagai Tuhan seorang, and adik kepada Magdalena yang bernama Eliezer sebagai orang kanan kepada Tuhan Incan, iaitu orang kanan kepada Magdalena. Jadi mereka berempat pun terus bertolak ke sana dalam keadaan yang sorok-sorok supaya penduduk kampung tidak nampak. And bila dah sampai dekat situ, mereka masuk semula ke dalam gua. Mereka sorokkan Magdalena di belakang satu batu besar dan memakaikan Magdalena dengan kostum Tuhan Incan. Apabila semuanya dah ready, Hernandez brother turun ke kampung La Yerba Buena. Mereka memanggil ke semua penduduk kampung di situ. Jom pergi ke gua, kita ada buat satu majlis istimewa untuk korang. And apabila kesemua penduduk dah masuk ke dalam gua, Hernandez brother membuat satu magic trick. And secara tiba-tiba di bahagian belakang gua berasap dengan banyak, and dalam pada masa yang sama, Hernandez brother actually dah cakap dekat Magdalena sebelum ni, kalau dah berasap, dia kena keluar. Maka Magdalena pun just follow je lah rancangan mereka, dan dalam keadaan yang berasap, dia keluar daripada belakang batu yang besar yang disorok dari tadi tu. Dia mempersembahkan diri dan memperkenalkan diri dia dan mengisytiharkan diri dia sebagai Dewi Tuhan Incan yang telah dijelmakan semula ataupun reincarnated. Dan Magdalena terus cakap, jika kau tidak ikut apa yang aku suruh, aku akan bunuh korang semua. Nada dan intonasi suara yang Magdalena lontarkan sejurus dia keluar daripada asap, benda tu terus membuatkan para penduduk kampung ketakutan. Mereka terus mempercayai Hernandez brother tak tipu mereka, itu adalah Dewi Tuhan Incan yang sebenar. Dan apabila melihat keadaan kembali pulih, Hernandez brother menjadi lega lah. Akan tetapi ada sesuatu perkara yang terjadi yang membuatkan operasi ni menjadi agak tegang sikit, yang di mana ianya adalah berkaitan dengan Magdalena. Magdalena memang sedar yang semua ni adalah setup untuk sebuah penipuan. Kalau dah settle semua, dia akan dapat duit. Akan tetapi selepas dia keluar daripada asap dan selepas dia melontarkan kata-kata di hadapan 70 orang penduduk kampung dan semua orang di situ menunjukkan reaksi muka yang ketakutan, perkara inilah yang telah memberikan kesan yang mendalam kepada diri Magdalena. Selama ni Magdalena ni adalah seorang pelacur yang telah dilayan seperti sampah, dan secara tiba-tiba dia berdiri di hadapan 70 orang dan mereka semua menunjukkan reaksi muka ketakutan yang membawa maksud kepada si Magdalena tu mempunyai kuasa kepada 70 orang tu. And selepas majlis memperkenalkan Magdalena sebagai Tuhan dah habis, and mereka semua pun sudah balik, and dia sendiri pun balik ke rumah. Pada masa itulah si Magdalena ni betul-betul menganggap yang dia adalah Dewi Tuhan Incan yang sebenar, yang telah dihidupkan semula, yang telah melalui proses reincarnation. Dia dah fikir macam itu. Mentality dia, oh aku ni memang Tuhan lah, tu pasal diorang semua takut. So Magdalena ni bukanlah seorang wanita yang mempunyai belas kasihan. Hanya dalam beberapa hari sahaja dia tinggal di La Yerba Buena, dia telah mengancam untuk melakukan keganasan kepada penduduk kampung dan terus mengambil alih kuasa di dalam kampung tu dengan mudah. Hernandez brother seolah-olah tidak mempunyai kuasa sekarang ni, kerana semua penduduk dekat situ hanya akan mendengar kata-kata daripada Magdalena sahaja. Dan Hernandez brother memang perasan akan perkara tu. Dia perasan, oh Magdalena macam dah take over kuasa aku ni. Tapi mereka terpaksa membiarkan perkara itu berlaku. Yang paling penting sekarang ni adalah mereka dapat mengeksploitasi penduduk kampung. Yang penting mereka dapat rompak barang-barang yang mereka nak. Dan hanya dalam beberapa minggu sahaja di La Yerba Buena, Magdalena bukan sahaja menganiaya setiap satu penduduk kampung, malah cara dia memerintah menjadi semakin mengerikan, yang di mana dia menuntut semua penduduk kampung untuk membekalkan dia dengan darah untuk dia minum. Disebabkan takut kalau tak mengikut arahan nanti Magdalena akan hukum diorang, penduduk kampung mula menyembelih semua haiwan ternakan mereka dan haiwan peliharaan mereka dan memberikan darah sembelihan itu kepada Magdalena, dan Magdalena akan meminum semua darah yang telah diberikan kepada dia. So selepas beberapa minggu melalui proses minum darah dan selepas beberapa minggu melalui penderaan daripada Magdalena, pada bulan April 2 orang penduduk kampung memutuskan untuk tidak mempercayai Magdalena. Magdalena ni macam mengarut je. Mereka tak percaya dengan semua dusta yang telah dilakukan oleh Hernandez brother, Magdalena dan Eliezer, dan mereka buat keputusan untuk melarikan diri. Akan tetapi tak tahu macam mana plan untuk melarikan diri diketahui oleh Hernandez brother, dan Hernandez brother memberitahu kepada Magdalena, dan sejurus dia mendapat tahu yang 2 orang tu cuba untuk melarikan diri, dia terus membuat satu upacara khas dan menjemput semua penduduk kampung untuk datang ke gua, dan 2 orang penduduk kampung yang cuba untuk melarikan diri tu tadi pun ikut sekali naik ke gua. Dan apabila mereka semua sudah berkumpul di dalam gua, Magdalena
berjalan di hadapan dua orang yang cuma melarikan diri itu, and dia terus cakap, bunuh dua orang ni sekarang. di situ juga seluruh penduduk kampung terus melompat ke arah mereka berdua yang cuba melarikan diri tu. Mereka memukul orang tu sampai mati, dan selepas dua orang tu dah mati, Magdalena mengarahkan mayat mereka diikat pada batang kayu seolah-olah seperti tombak yang telah dipasang di bahagian belakang gua. Dan apabila dua mayat tu telah diikat, dia mengambil satu cawan dan dia meletakkan cawan tu di bahagian yang ada keluar darah daripada badan mayat. Dia menekan bahagian berdarah tu dengan lebih dalam supaya darah mengalir keluar dengan laju, dan sesudah cawan tersebut dipenuhi dengan darah, dia meminum darah tu di hadapan semua orang. Dan sekarang ni Magdalena dah semakin sedar yang darah haiwan sahaja tidak cukup, dia perlukan darah manusia. Dan untuk beberapa minggu yang mendatang, Magdalena kerap mengarahkan penduduk kampung untuk datang ke gua. Dan setelah mereka berkumpul, Magdalena terus berjalan di hadapan mereka dan dia terus tunjukkan sahaja jari dia ke sesiapa sahaja yang dia suka untuk dijadikan sebagai korban. Dan semua orang di situ terus melompat dan membunuh mangsa yang Magdalena suruh bunuh. Tak kira sama ada orang tu kawan mereka, sama ada orang tu keluarga mereka, sama ada orang tu anak mereka, bapa mereka, mak mereka. Jika Magdalena suruh mereka bunuh, mereka akan bunuh orang tu. Mereka lebih takutkan balasan daripada Magdalena daripada hubungan kekeluargaan antara mereka. Dan selepas dibunuh, mangsa akan digantung dan dikeluarkan darah, dan Magdalena akan minum darah tersebut, guys. Perkara ni berterusan selama beberapa minggu sehinggalah tak tahu macam mana dengan secara tiba-tiba dalam kepala otak Magdalena termuncul satu idea bahawasanya membunuh mangsa korban terlebih dahulu membuatkan darah yang terkeluar daripada badan yang dah mati akan jadi rosak, darah tu rosak. So pada satu hari, dia mengarahkan semua penduduk kampung untuk naik, dan mereka tahu ada upacara pengorbanan yang akan dilakukan. So mereka semua ketakutan, dan sebelum Magdalena memilih mangsa, dia memberi satu ucapan terlebih dahulu. Mangsa yang seterusnya tidak akan dibunuh. Bila mereka mendengar Magdalena berkata begitu, mereka agak happy sebab tiada kematian yang akan berlaku lagi. Tapi mangsa yang seterusnya tidak akan dibunuh, akan tetapi badan mereka akan dipotong ketika mereka masih hidup, dan jantung mereka akan dikeluarkan secara hidup-hidup. maksudnya mangsa akan digantung di kayu ketika mereka masih hidup, dan akan melalui proses tersebut ketika masih hidup, dipotong hidup-hidup. So pada bulan Mei 1963, ketika Sebastian ternampak cahaya daripada dalam gua dan dia pergi untuk melihat apa yang berlaku, pada masa itulah dia ternampak orang yang masih hidup dipotong jantungnya secara hidup-hidup. Dan disebabkan ketakutan, dia terus berlari ke balai polis untuk meminta tolong, dan polis tak dengar cakap dia. Dan pada keesokan harinya, polis yang bernama Louis bersama-sama dengan Sebastian, mereka berdua pergi ke gua dan tak tahu macam mana mereka kantoi, dan mereka terus menjadi korban ritual Magdalena. Jantung mereka dikeluarkan dan Magdalena meminum darah mereka. Jadi guys, ketika pihak tentera dan pihak polis sampai ke kampung tu, di situ mereka melihat tiada seorang pun yang ada dekat kampung. Umpama seperti kampung berhantu, tiada penduduk, sebab pada masa tu semua penduduk kampung telah berkumpul di dalam gua. Kerana Magdalena dah tahu dia dah bunuh polis, dan dia tahu akan ada polis yang akan datang ke sana, dan disebabkan itulah dia membuat persiapan untuk berperang dengan pihak polis dan pihak tentera. Dan setelah polis dan tentera sampai di gua, aksi tembak-menembak telah berlaku dekat situ guys, dan menyebabkan beberapa penduduk kampung terbunuh bersama-sama dengan Hernandez brother juga terbunuh sekali. Dan selepas pihak tentera berjaya memasuki gua, di situ mereka melihat terdapat banyak cebisan mayat manusia di atas tanah, dan mereka keluar daripada gua. Mereka pergi ke pekan yang berhampiran dan mereka mencari Magdalena dan Eliza di setiap penusuk pekan, dan mereka menjumpai mereka berdua di sebuah pondok yang di mana di situ juga ada mayat Louis dan juga Sebastian. Jadi Magdalena dan juga adik dia Eliza tu ditangkap, dan setelah disiasat, Magdalena telah membunuh sekurang-kurangnya 15 orang penduduk kampung dalam masa 6 minggu sahaja. So Magdalena dan Eliza telah dihukum penjara selama 50 tahun, dan semua penduduk kampung yang masih hidup ketika aksi tembak-menembak dengan pihak polis dan juga tentera tu, mereka semua dipenjara selama 30 tahun guys. And selepas itu, tak ada seorang pun penduduk kampung yang memberikan keterangan kepada pihak polis berhubung kes Magdalena. Mereka diberikan tawaran untuk pengurangan hukuman penjara jika mereka merendahkan aktiviti Magdalena. Akan tetapi, mereka tidak berani untuk buka mulut mereka. Mereka lebih takutkan Magdalena. Jadi akhirnya Magdalena mati di sebalik tirai besi, akan tetapi kematian dia tidak diketahui bila dan tidak didedahkan kepada publik. Thanks a lot again. Sekian, itu saja untuk video kali ni. Jika korang minat dengan video ni, sila tekan butang subscribe di bawah, butang like, and see you on next video. Assalamualaikum.